Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, hari ni kita tengok teknik GBK. Teknik GBK ni, kalau kita tengok Petronas Chemical dia main, nampak kalau Petronas Chemical ni untuk 4 hour time frame penghulu dia uptrend lah ya. Lepas tu kereta kampung pun uptrend. Ini time frame M15 untuk kita exit entry lah. Nampak boleh perhatikan juga, mungkin dia akan rebound pada M9 ni untuk Petronas Chemical, dan dia akan meneruskan kenaikan lah. Perhatikan pada M9 ni. Okay, untuk second move lah, ni first move dan ni untuk second move. Hang one kita perhatikan hang one lah. Pun penghulu uptrend, kereta kampung uptrend. M15 kita tunggu dia dekat dengan M9 untuk diteruskan kenaikan. Sekarang ni harga semasa tunggu dia, sekarang ni harga semasa RM2, tunggu dia turun dulu, touch M9 untuk kita ride lah. Cuba juga dengan Petronas Chemical ni, kita tunggu pada harga 4.635. Hibiscus ni pun sama, time frame penghulu uptrend, time frame kereta kampung uptrend. Cuma yang ni kita tunggu dia turun sampai M9 untuk kita entry. Petronas Chemical, Hengguan, Hibiscus dan ni Penergy pun naik, Penergy pun naik, bagus lah. Uzma pun naik sikit, Uzma. Okay. Petrol NM, kita tengok Penergy, time frame penghulu uptrend, kereta kampung uptrend. Jadi boleh Penergy ni kita tunggu M9 untuk second move. First move, second move tunggu dia Penergy, tunggu Penergy untuk second move. Okey, itu sajalah untuk teknik GBK. Teknik GBK ni Cikgu Mat daripada Sarawak.